lagi bagus lah kalau kaunselor tu adalah dari pihak ketiga, sebab dia tak akan ada bias dia. Sebab masalahnya kalau kita report dekat guru kan, nanti guru macam ada rasa nak jaga nama sekolah. Jadi sebab ada momen, ada mangsa yang bersuara tentang apa yang mereka lalui, kita first thing kita akan fikir, apa yang mangsa lakukan masa tu yang boleh buatkan benda tu terjadi dekat dia. Dia pakai baju apa, dia perangai macam mana. Social media ni adalah satu sebab ataupun punca kenapa perangai-perangai bully ataupun keganasan ni berlaku dalam sekolah. Tapi Ain macam fikir macam ni lah, kalau tak ada social media ni, Ain kita tahu tak pasal isu-isu yang berlaku ya. Dibawakan oleh My Catalyst, dari orang muda untuk orang muda, podcast Berat Kopi, podcast membantras berita dan maklumat palsu. Waspada dengan apa anda percaya. Bersama saya Diana Faizal dalam podcast Berat Kopi hari ini, yang pastinya hari ini kita akan bawakan satu isu yang saya boleh katakan ini bukanlah isu setempat, tetapi isu ni adalah rentetan daripada kejadian-kejadian yang berlaku sepanjang tahun 2025. Jadi untuk isu yang kita bawakan hari ini adalah sekolah selamat. Jadi untuk topik yang saya rasakan sesuai, jadi kita hadirkan panel kita hari ini. Bersama saya hari ini saudari Ainus Niza. Beliau adalah seorang aktivis muda yang telah membawa suara pelajar ke pentas nasional. Dan juga pada tahun 2021, beliau telah menggegarkan institusi pendidikan Malaysia dengan satu pendedahan tentang budaya jenaka rogol dalam bilik darjah. Dan sejak itu juga beliau telah menjadi penggerak kepada gerakan #Make School a Safer Place. Jadi pada hari ini, Ain mewakili pelajar yang nak suara mereka didengar dan sekolah menjadi tempat yang betul-betul selamat untuk pelajar. Jadi apa khabar Ain? Khabar baik. Okay. Saudara. Alright. So terima kasih sebab sudi hadir ke podcast Berat Kopi hari ini. Boleh Ain perkenalkan diri Ain dan latar belakang sikit? Okay. Hi. Terima kasih Diana dan juga My Catalyst untuk bawakan Ain dalam podcast hari ini. Jadi nama saya adalah Ainus Niza dan saya membawa gerakan #Make School Safer Place dan juga adalah wakil daripada Sekretariat Sekolah Selamat, antara koalisi lah kan, daripada NGO dan juga anak muda di Malaysia yang mahukan sistem pendidikan yang lebih selamat dan juga silibus yang lebih komprehensif lah kan, dalam apa yang kita harus lakukan untuk memastikan murid-murid di dalam sistem pendidikan kita lebih terjaga. Jadi antara daripada gerak kerja Ain adalah ialah kan mula daripada 2021, daripada tahun 2021. Jadi kita mulakan dengan kempen digital tentang kiranya memberi kesedaran kepada orang ramai tentang apa itu gangguan seksual dan kenapa dia selalu berlaku di dalam sistem pendidikan kita, dan juga ada beberapa kiranya ada beberapa kesenjangan lah kan dalam sistem pendidikan kita tentang apa yang kita harus lakukan untuk memastikan kita memastikan suasana dalam sekolah tu lebih selamat. Jadi sekarang dah 2025, Ain pun sekarang pelajar universiti, dan antara organisasi yang Ain join adalah Pocket of Pink. Jadi kami membawa pendidikan komprehensif reproduktif dan sexuality, which is kami mengajar kepada kanak-kanak umur daripada 9 hingga 12 tahun tentang macam mana nak identifikasi sentuhan tidak selamat, apa itu boundaries, apa itu cara untuk menjaga diri mereka daripada gangguan-gangguan dan ambang seksual ni. Jadi bila kes-kes yang berlaku, macam Diana mention tadi kan, dia secara rentetan. Jadi dia bukan saja benda yang berlaku sekali atau di satu tempat, tapi dia berlaku tak silap Ain pada hari tu dia berlaku 5 hari berturut-turut kan? Ya betul. 5 hari berturut-turut ada 5 kes yang berbeza, ada rogol, ada bully, ada pelajar yang ditikam. Jadi kita Ain dan kawan-kawan Ain lah kan dalam rakan-rakan dari movement social impact, kita merasakan yang sekarang ni kita ada bukan sahaja sekolah kita tidak selamat, tetapi sistem pendidikan kita dalam satu krisis. Jadi dengan tu kami Ain, Pocket of Pink dan juga beberapa kawan daripada NGO lain,
telah menggabungkan dalam Sekretariat Sekolah Selamat dan menyiapkan memorandum yang terdapat 11 tuntutan untuk memastikan sistem pendidikan kita selamat. Okey. Jadi kalau kita dah dengar pengenalan daripada Ain tu, kita pun sendiri akan rasa excited nak tahu sebenarnya. Nak bila Ain ada sebut tentang gerakan sekolah selamat. Okey, jadi sebelum kita ulas dengan lebih lanjut tentang sekolah selamat ni, boleh tak Ain ceritakan apa sebenarnya inisiatif untuk #Make School a Safer Place ni dan apa sebenarnya matlamat dan tujuan gerakan ini? Sebenarnya kan masa tu kiranya kita lebih berbincang tentang menormalisasikan lawak ataupun gurauan tentang rogol ataupun gurauan lucah. Jadi masa tu apa yang I cuba bawa adalah sebenarnya menormalisasikan gurauan lucah ataupun lawak rogol ni akan macam kiranya membawa kita kepada aksi rogol tu sendiri. Sebab kalau kita tidak betul-betul ambil cakna tentang gurauan ataupun lawak tentang rogol ni, kiranya orang akan lebih macam kena victim blaming. Dia akan start mula rasa kalau kita boleh buat lawak ataupun gurauan tentang benda tu, apalah sangat kalau buat betul-betul. Lumayan untuk berjaya. Kiranya macam tu lah kan. And at that point of time, macam 2021, kita fikir macam, okay, for me lah kan, kenapa Ain macam rasa sangat terkesan lah tentang benda tu, ialah sebab masa tu, pada masa yang sama, ada juga kes-kes period spot check. Kes-kes period spot check masa 2021 tu pun dia macam kiranya tengah hangat jugalah. Orang tengah mention kenapa kita tak menghormati autonomi murid-murid perempuan dalam sekolah kita. Kenapa kita tak memberikan kepercayaan kepada mereka dan kenapa kita asyik menyalahkan mangsa bila gangguan seksual berlaku. Jadi antara macam kiranya aksi-aksi kecil yang menormalisasikan gangguan seksual ni adalah gurauan lucah lah kan. Jadi Make School Safer Place ni kiranya kita nak menyelesaikan masalah dia daripada akar. Jadi yes, masalah yang besar adalah rogol, adalah buli, adalah pelajar dalam situasi keganasan. Tapi apa yang menormalisasikan keganasan tu adalah this thing. Menormalisasikan gurauan, victim blaming, tak ada SOP komprehensif dalam sistem pendidikan kita masa tu yang betul-betul kiranya menjaga kan keselamatan pelajar masa tu. Jadi like at that time kiranya orang macam like, tapi ni lawak je, dia bukan sentuh betul-betul, bukan you kena betul-betul. Jadi tapi dah 4 tahun kemudian kan, dari 2025 kan, kita tengok repeatan keganasan yang berlaku. Jadi macam kiranya that piramid daripada aksi-aksi yang menormalisasikan dan keganasan yang jelas memang ada kiranya cause and effect lah pada Ain. Jadi #Make School Safer Place was about that. About macam mana kita nak selesaikan masalah keganasan dan gangguan seksual ni daripada akar. Bukan saja bila ada pelajar yang dah kena rogol, ada pelajar yang sudah ditikam, baru masa tu kita macam apa yang kita harus lakukan. Tapi memang daripada first step kita dah kena address kenapa benda ni normal dalam sistem pendidikan kita. Okay, faham. Dan tadi kalau Aina ada sebutkan tentang keganasan. Okay, dan keganasan ni sebab kita sedang bercakap tentang sekolah selamat. Jadi bila kita sebut keganasan, biasanya orang akan terus pergi kepada kes buli. Okay, jadi isu buli ni kalau dulu orang bayangkan dia macam sekadar melibatkan fizikal tolak, bermula dengan bergurau senda and then ejek nama ayah, ejek nama mak. Lepas tiba-tiba keluar yang mak kau hijau tu apa semua yang. Tapi sekarang ni bentuk buli tu dia dah macam bervariasi. Kan? Jadi pada pandangan Ain sendirilah, apa sebenarnya definisi buli tu dalam konteks sekolah hari ini dan macam mana benda ni sebenarnya berbeza hanya sekadar gurauan atau usik-mengusik antara pelajar tu. Sebenarnya definisi buli ni lah apa yang kita perlukan dalam Akta Anti-Buli tu. Kenapalah antaralah tuntutan kami kan daripada Sekretariat Sekolah Selamat masa kita menyerahkan memorandum tu adalah untuk ada Akta Anti-Buli. Dan bawah Akta Anti-Buli ni kita akan mendefinisikan apa itu buli. Sebab betul lah kan macam Diana mention tadi, apa bezanya macam budak-budak mengusik dengan sebenarnya apa itu buli. Jadi untuk Ain lah kan, apa buli tu adalah apa-apa saja perbuatan yang dapat kiranya meruntuhkan emosi ataupun kesejahteraan seseorang tu. So jadi kiranya kita memanglah bawa akta tu kita boleh memperincikan kan
Tapi daripada definisi yang Ain bawa tu, kiranya bukan saja fizikal. Dia boleh jadi perkataan, dia boleh jadi gurauan. Dan sebab itulah masa 2021 kan, masa Ain membawa kes yang berlaku pada Ain tu, orang tak dapat macam, ataupun dari segi undang-undang kita tak dapat betul-betul macam ini sebenarnya gurauan ke ataupun memang satu perkara yang kita patut ambil tindakan. Jadi dengan ada definisi bully ni, bawah akta anti-bully, kita betul-betul boleh differentiate lah. Kiranya ini adalah satu, sebab bully boleh jadi physical, bully boleh jadi verbal, bully boleh jadi dari segi cyber pun sekarang pun boleh jadi kan. Jadi dengan tu kita perlu ada definisi yang komprehensif, dapat yang dapat membawa semua terma-terma yang bawah bully ni. Sebab kalau orang fikir dulu, kalau kita tolak, biasanya barulah benda tu kiranya dah serius kan. Tapi before that, biasanya lah kan, dalam banyak kes bully, sebelum mereka lakukan apa-apa aksi yang fizikal, mereka akan mulakan dengan perkataan dulu. Jadi sebab itulah kita kena dengar lah. I rasa yang definisi bully ni adalah apa-apa saja yang dapat meruntuhkan emosi ataupun kesejahteraan seorang murid itu sendiri. Betul. Okay, jadi macam Ain katakan, kita dah tahu isu bully ni bukan isu baru. Sebab daripada dulu lagi memang isu bully ni memang betul berlaku. Dan kalau tak ada bully tu kita pula pelik. Tak ada bully pula sekolah. Macam, wah sifat bully macam joret. Jadi walaupun kesedaran bully ni sebenarnya dah makin meningkat saban tahun, tapi budaya takut dan diam untuk orang kata bersuara mengenai bully ni memang saya boleh katakan yang benda tu still dinormalisasikan. Kalau kena bully, tak apa, diam je. Tak apa, diam je. Jadi pada pandangan Ayla, kenapa isu takut dan diam ni masih berlaku padahal dia orang mangsa? Jadi ini sebabnya I rasa sebab kita tak ada sistem support yang cukup untuk memastikan kesejahteraan pelapor tu sendiri. Ataupun kalau dalam bahasa Inggeris dia panggil whistleblower protection kan. Sebab bila you jadi whistleblower ataupun you jadi pelapor, ramai, even tak silap I ni kan, macam dia ada certain tema-tema untuk student yang kiranya I ada pernah tengok dalam satu drama ni, dia panggil yang budak-budak yang tersnitch lah kiranya. Sebab there's this idea yang kalau you melaporkan apa-apa saja bully ataupun gangguan yang berlaku dalam sekolah tu, you tak kisah about nama sekolah. Dia penting, kita ada culture yang kita pentingkan nama sekolah daripada kesejahteraan murid-murid dalam sekolah. Menjara ke? Baik sekolah tu sendiri. Ya. Jadi ada banyak kes sebab dalam organisasi yang Ain bawa, Pocket of Pink tu, kami ada bawa program modul Comprehensive Sex Education. Jadi orang fikir Comprehensive Sex Education ni kiranya tentang seks saja, tapi sebenarnya dia bukan tentang tu, tapi dia lebih kepada apa hubungan yang sihat. Jadi kes-kes bully ke apa pun, bila kami dah ajar kepada murid-murid tu, dia datang lah kan dekat facilitator kami. Lepas tu cakap, sebenarnya saya ada lalui bully ni, tapi bila saya beritahu kat cikgu yang nak tolong tak tahu nak buat apa sebab tak ada SOP yang jelas. Tapi cikgu yang salahkan murid tu pun sendiri pun ada. Sebab kita fikir, kita kena ada kita kena jaga nama sekolah kita. Kita tak boleh, kita kena benda ni benda kecil je. Dia tu kan musik je. Lagi-lagi kalau dia macam perkataan saja kan, lagilah. Betul. Faham. Jadi sebab orang kata sebab benda ni dah menjadikan macam pengadu ni adalah bersalah. Dia berbalik macam tu kan. Jadi isu bully dan gangguan ni macam Ain sendiri, Ain pun pernah bersuara. Saya rasa saya pun baca banyak sangat dekat X masa Ain bersuara. Padahal tu netizen berapi-rapi. Dia yang backup. Ada juga yang macam apa benda macam ni pun nak jadikan isu kan. Jadi Ain rasa apa yang sebenarnya menyukarkan perubahan untuk atasi budaya ni? Adakah sebab sistem sekolah sendiri masih lemah untuk menangani isu yang sepatutnya daripada dulu lagi dah boleh diatasi? Sebenarnya sistem kita hanya refleksi masyarakat tersendiri. Like untuk Ain kan, kenapa macam kami membuat tuntutan untuk mengubah sistem tu sebab masyarakat punya mindset ni susah untuk kita ubah. Sebab
the moment ada mangsa yang bersuara tentang apa yang mereka lalui, kita first thing kita akan fikir, oh, apa yang mangsa lakukan masa tu yang boleh yang boleh buatkan benda tu terjadi dekat dia. Dia pakai baju apa, dia perangai macam mana, cakap tak ke, kan? Jadi kita ada satu culture yang kita suka menyalahkan mangsa tu. Sebab kita fikir yang sebab kita and apa kiranya consequences lah kan daripada that behaviour ataupun minda masyarakat ni adalah kiranya pelaku tu dia terlepas, tapi mangsa tu kita macam tanya banyak tu soalan, buat apa kita buat macam ni. Jadi masa Ain yang buat dekat masa Ain viral lah kan, masa tu kiranya ramai yang asalkan Ain tanya, Ain pakai baju apa masa tu, Ain cakap apa masa tu. Tapi kat sekolah memang kita pakai baju kurung lah, baju sekolah kan. Jadi macam kiranya idea-idea macam tentang pakaian ni, and lagi satu susah kan kita nak selesaikan masalah ni dari segi pakaian. Kita harus mendidik lah pelaku tu, ataupun kita harus mendidik anak-anak kita ataupun apa-apa authority dalam sekolah tu sendiri supaya kita ada zero toleransi terhadap bully, gangguan seksual ataupun apa-apa amang. And macam saya setuju dengan apa yang cakap, macam mana benda tu diterbalikkan kepada mangsa bila mana orang tanyakan kenapa, apa yang menyebabkan orang tu panggil kau macam tu, apa yang menyebabkan dia ejek kau. So terkadang hal ni buatkan pelajar kita baiklah aku berdiam diri, nanti aku pula jadi tempat sasaran untuk dibuli tu. Jadi hari tu kita ada viral kan, sebelum ni Ain dan rakan aktivis ada menyerahkan memorandum daripada gerakan sekretariat sekolah selamat kepada Menteri Pendidikan sendiri, dan Menteri Pendidikan sendiri yang turun dan ambil memorandum tu daripada Ain pada 22 Oktober kalau tak silap. Dan dalam penyerahan tu dinyatakan juga bahawa jika tuntutan ni tak dilaksanakan dalam tempoh 30 hari, sekretariat ni akan menuntut tindakan lanjut lah terhadap kementerian ni kan. Jadi boleh tak kita nak tahu update? Ain boleh kongsikan selepas memorandum tu dihantar, ada tak apa yang berlaku seterusnya, ataupun ada tindakan susulan yang dah mula, orang kata mula bertapak dengan apa yang dah dihantar? Jadi antara macam kami cuba menjalinkan satu hubungan diplomatik lah kan dengan Kementerian Pendidikan. Macam Ain sendiri telah macam memberi message lah kepada Menteri Pendidikan masa tu untuk minta tolong terima memorandum kami. Sebab sebenarnya benda ni bukanlah nak menuding salah kepada sesiapa, dia ni salah, dia tu salah. Tapi sebenarnya Ain percaya yang kita semua sebenarnya mahukan pelajar kita lebih selamat dalam sekolah kan. Jadi kenapa kami letak 30 hari tu, supaya ada satu tindakan yang konkret lah daripada Kementerian Pendidikan. Jadi sekarang ni kami harap yang macam orang ramai dapat membawa satu pressure lah bersama-sama, sebab dengan tindakan polisi ni dan apa semua, dia perlukan satu dorongan politik ataupun satu dorongan daripada masyarakat supaya polisi tu dapat diimplementasikan. Jadi sekarang ni kami sedang buat kempen dan kami juga telah berbincang dan dalam satu kiranya perbincangan lah dengan Kementerian Pendidikan tentang macam mana apa antara akta-akta ni yang boleh diprioritasikan kan. Sebab dalam 11 tu ada banyak akta yang boleh diimplementasikan dengan lebih cepat ataupun boleh diprioritaskan. Jadi sekarang kami dalam proses tu. Dan Ain rasa yang sebenarnya kita benda ni dah berlaku lama dah kan, kes-kes bully, kes-kes gangguan seksual ni. Jadi bila masa sekarang ni orang awam dah sedar tentang berapa banyak kes bully atau kes gangguan seksual yang berlaku dalam sekolah, dan kita ada peluang untuk membaikkan ataupun mereformasikan kita punya sistem pendidikan, I rasa we should just take the chance kan. Jadi that's why Ain dengan rakan-rakan aktivis Ain datang dan menyerahkan memorandum tu kepada Menteri Pendidikan. Dan Ain juga percaya yang Menteri Pendidikan kita pun sebenarnya bertukar-tukar Menteri Pendidikan, tapi kita punya sistem pendidikan masih sama. Memang dulu pun ada je kes-kes ni berlaku, tapi sebab sekarang ada social media, kita lebih cakna. Jadi kalau kita ada peluang untuk ubahkan sistem pendidikan kita untuk lebih baik,
Kenapa tak kan? Betul. Dan saya rasa bila kita katakan benda ni dah berlaku lama. Menteri Pendidikan dah masuk keluar, berubah-ubah. And satu-satu sistem yang nak diaplikasikan pun macam terhenti. Dia dah tukar, terhenti. Jadi memang wajarnya bila mana gerakan sekejap kita selamat ni memang betul-betul hantar memorandum. Kita nak nokpahkan dekat ni. Alright. Jadi boleh tak Ain kongsikan apa 3 perkara dalam memorandum tu yang Ain rasa mesti dilaksanakan dengan segera? Jadi yang pertama sekali adalah Akta Anti-Bully yang Alhamdulillah Ain tengok memang Kementerian Pendidikan ada sekarang cuba telah bincangkan lah kan dalam parlimen. Memang sedang diusulkan dan sedang diperusahakan. Jadi bawa Akta Anti-Bully ni of course macam yang I mention dengan Diana, kita kena ada definisi apa itu bully. Kita kena ada satu approach yang kiranya intervensi. Lepas tu kita kena ada approach yang reaksi juga bila dia berlaku, apa jenis SOP yang harus dilakukan oleh guru-guru untuk mengambil tindakan ke atas berlaku kan. Jadi itu pertama sekali, Akta Anti-Bully. Kedua, kita harus ada polisi anti-gangguan seksual yang spesifik dalam sekolah. Jadi sekarang selepas 2021 kan, tahun yang #MakeSchoolsSaferPlace tu, dia berjaya mendorong akta gangguan seksual dalam parlimen. Jadi 2022 kita dah ada akta anti-gangguan seksual, which is by the way 30 tahunnya ambil untuk kita usulkan dalam parlimen. Satu akta. Kiranya masa tu diorang dah tulis akta tu, dah research akta tu untuk 30 tahun, tapi hanya berjaya usulkan dalam parlimen 30 tahun selepas tu. Lepas kes Ain tu kan. Jadi yang tu Ain rasa adalah satu kiranya kemenangan lah kan untuk wanita kat luar sana. Tapi akta tu dia tak spesifik ke dalam sekolah. Dia adalah satu tribunal di mana mangsa gangguan seksual harus pergi dan buat laporan. Jadi dia tak macam aktif. Dia harus you kena ambil aksi lah, tindakan sebagai seorang mangsa pergi. Tapi kalau contohkan dalam sekolah, dia adalah budak-budak kecil. Dia adalah gadis-gadis. Jadi nak ambil aktif punya tindakan pergi report tu adalah satu barrier juga. Jadi I rasa kita harus ada satu polisi tentang gangguan seksual di dalam sekolah tu saja. Jadi spesifik apa yang guru harus lakukan, apa authority harus lakukan, dan juga saya percaya kita kena ada saringan latar belakang tentang apa-apa saja authority yang berada di dalam sekolah tu. Sebab recently ada kes yang pengawal tu pergi pengawal dengan kekasih dia pergi yang melakukan amang seksual kepada pelajar tahun 3. Jadi bukan saja cikgu, tapi pengawal pun kita kena ada saringan. Jadi itu adalah salah satu macam approach daripada segi undang-undang. Nombor 3, I rasa benda ni Ain dah macam buih mulut dah macam membincangkan. Sebab macam daripada awal pun kan, kiranya masa 2021, Ain cakap tentang pendidikan komprehensif, seksual dan reproduktif. Sebab sekarang ni kita ada something macam pendidikan komprehensif, seksual dan reproduktif tu. Nama dia adalah PEERS. Tapi dia adalah satu subjek yang dicerakinkan. Kita ada ajar sikit dalam buku bahasa Melayu, kita ada ajar sikit dalam buku agama Islam, ada sikit dalam buku sains. Jadi dia macam kiranya bukan satu buku ataupun satu subjek yang komprehensif. Dia adalah berasing-asingkan dan berterabur. Jadi untuk Ain tu adalah satu langkah yang kita boleh ambil lah. Sebab tak silap Ain pun Kementerian Pendidikan ada plan nak buat satu subjek ni, pendidikan karakter kan. Daripada kita macam berbahasa basi nak membawa pendidikan karakter, kita bawa je lah teruskan pendidikan komprehensif dan seksual. Sebab memang benda tu adalah masalah yang memang kita nak try to handle. Jadi let's just go straight to it rather than macam karakter lah apalah kan. Sebab kita pendidikan moral pun ada, apa tu pendidikan karakter lagi kan. Jadi tu adalah 3 approach yang I rasa memang penting, dan I juga rasa benda yang mudah lah diimplementasikan. Sebab kita ada banyak sangat contoh. Kita ada banyak sangat guideline ataupun framework yang kita boleh ikut. Jadi I rasa memang benda ni adalah 3 tuntutan yang patut diprioritasikan lah. Patut diprioritasikan dan tak ambil masa 3 parameter. Asanakan ya. Okey, jadi macam apa yang menarik tentang memorandum ni adalah daripada kumpulan gerakan sekretariat sendiri kan. Jadi macam mana korang semua dapat idea untuk buat memorandum tu, dan berapa lama masa untuk buat draft, buat research, nak pastikan satu memorandum lengkap
dapat kepada Menteri Pendidikan? Jadi I rasa seminggu Minggu? seminggu sebelum kita orang gerak di jalan daripada Jalan Tugu sampai Parlimen tu. So seminggu sebelum tu Ain ada berbincang dengan beberapa rakan aktivis Ain lah, Alia Hani kan, sebab dia pun macam seorang anak muda yang kuat bersuara, dan Ain rasa macam benda ni bukan tentang Ain. Daripada awal dia bukan tentang Ain. Jadi I rasa, and sebenarnya dia sebab untuk kesejahteraan hakiki semua murid dalam Malaysia ni. Dan I rasa macam at that point of time kita kena have something to do. Benda ni daripada tahun 2021 dah kita dah macam mention, kita dah cakap, kita dah mula daripada kempen digital. Sekarang ni satu benda yang diorang asyik mention ke I lah, okay, kalau macam tu apa solusi? Jadi kami buat research, kami draft solusi. Dan Ain sangat-sangat berterima kasih sebab sebenarnya memorandum ni adalah kerjasama dengan lebih dari 10 organisasi lah. Yang sebenarnya yang memang bawa koalisi kami tu ada dalam 8 organisasi je. Tapi memorandum kiranya draft-draft macam polisi yang kami nak bawa, apa jenis apa jenis syllabus yang kami suggest adalah proofread ataupun suggested lah kan, dibawa oleh beberapa organisasi kanak-kanak dengan organisasi wanita yang lain. So jadi kami siapkan draft tu, kami tanya apa yang aktivis-aktivis ataupun organisasi kanak-kanak dan organisasi wanita ni rasa yang patut kita bawa. Jadi bukan sahaja suara Ain. Dia sebenarnya memang bukan suara Ain. Ain hanya macam masa tu Ain baca apa yang memang anak-anak muda nak, apa yang kiranya akademik dan juga macam kiranya civil society punya workers nak. Kan kerja yang orang-orang yang tengok tengok memorandum atau baca memorandum tu sebelum kami bawa pergi parlimen hari tu adalah orang yang telah bekerja dalam social sector dah lama dan kerja dengan kanak-kanak dan kerja dengan wanita. Jadi benda ni kami bukanlah datang dengan kosong kan. Kami bukanlah datang macam ni anak muda mau bersuara tapi sebenarnya tak ada apa-apa yang kami nak bawa. Jadi that's why I rasa macam benda ni adalah satu kerja gerak yang memang sebulat suara daripada apa yang anak muda mahu. Dan masa hari dekat parlimen tu sendiri pun ada dua orang gadis umur 14 dan 16 tahun juga datang bersuara, datang turun kat Jalan Tugu tu pun sama-sama berarak dengan kami. Jadi bukanlah macam kira tu macam Ain. Bukan. Memang ramai. And then memang ada yang dalam sekolah juga masa tu yang datang bersuara dan rasa kenapa penting untuk kita membetulkan dan mereformasikan sistem pendidikan kita. Jadi macam datang balik pada cara kami plan. So pagi tu saya text macam kawan-kawan rakan-rakan aktivis saya. Malam tu kami dah meeting. Kami tanya expert opinion, obviously kan, sebab kami mahukan satu tuntutan yang lebih ada substance kan. Jadi hantar memorandum tu rasanya 2 hari sebelum baru kami poster tentang demonstrasi tu. Jadi saya rasa memorandum ni macam satu kerjasama yang sangat jitu daripada semua pihak. Which is sampai budak 14 tahun pun benda tu sebenarnya dah mula mengetuk orang kata pintu kesedaran lah here. And kalau fikir logik lah, 14 tahun ni diorang still lagi macam honeymoon phase dekat sekolah. Okay. Jadi bila berlaku kes bully ni, macam kita cakap, pelaku whistleblower dah takut. Even diorang lagu dengan takut, tiba-tiba semua cikgu tahu, kawan-kawan yang laban lawak apa yang diorang laporkan. Dari perspektif pelajar, okay, apa sebenarnya bentuk krisis management yang Ain rasa pelajar perlukan bila berlaku insiden macam ni? Adakah sokongan daripada segi emosi ataupun atau saluran laporan yang selamat ataupun tindakan cepat dari sekolah? Jadi antara lagi satu tuntutan kami adalah tentang sokongan psikososial yang lebih mampan lah. Jadi apa yang Diana mention tadi adalah antara sub-tuntutan yang kami minta. Jadi pertama sekali, very spesifik, sekarang nisbah kaunselor terhadap murid adalah 1 kaunselor untuk 500 murid.
Macam tu sekali. Jadi you boleh imagine tak macam mana like setiap satu daripada murid ni ada mengalami diorang punya masalah sendiri. Dan kita tahu kan yang bully ataupun gangguan seksual ni antara punca dia adalah sebab emosi ataupun mental yang tak stabil. Jadi kalau kita ada hanya satu kaunselor dalam satu sekolah tu untuk 500 murid, macam mana kita nak manage? Jadi antara tuntutan yang kami minta lah kan, penencikan dalam tu adalah daripada satu kaunselor untuk 500 murid, at least adakan satu kaunselor untuk 250 murid. Dan lagi satu, bukan sahaja kaunselor, kami juga rasa ada pihak ketiga, pekerja sosial juga harus ada dalam sekolah. Jadi satu pekerja sosial untuk 500 murid juga. Sebab I rasa satu masalah lah kenapa pelajar ni rasa tak selamat untuk laporkan dalam sekolah ialah sebab kalau benda ni I dengar lah kan, I baru je graduate daripada sekolah menengah 4 tahun kan. Jadi satu benda yang selalu I dengar mention adalah cakap kaunselor adalah orang terakhir you nak beritahu sebab hari ni you cakap esok semua orang dah tahu. Macam dekat X. Jadi bila ada masalah macam tu, kiranya benda tu dah jadi like defeat the purpose. Sebab kaunselor tu lah patutnya jadi the first person, tiba-tiba jadi the last person. Jadi that is clearly something yang kita kena perincikan dari segi privacy dan confidentiality. Kita kena pastikan yang kaunselor kita cukup dilatih untuk menangani masalah-masalah emosional kanak-kanak ni dan juga keep it private, right? Sebab kalau the kid themselves rasa macam you cannot tell them, then how you nak expect diorang utilize this support. Lagi satu, of course, the saluran selamat in the evaluation tadi. Jadi sekarang ni tak silap kita ada something saluran macam kita kena pergi dekat satu website lah. Dia similar to cara kita pergi website tu, lepas tu kita boleh pergi report beberapa cikgu. Tapi I rasa yang sebenarnya dalam authority sekolah tu sendiri kena ada seorang yang dapat manage kes-kes ataupun report-report macam ni. Sebab kita nak cakap tentang kena pergi online, kena pergi internet, kena type, kena buat sendiri. Benda tu benda it take time. And what about macam yang budak-budak yang kecil? It is very inaccessible kan? Jadi memang dalam sekolah tu sendiri kita kena ada satu guru ataupun kiranya ada pekerja sosial tu yang dapat mengambil tanggungjawab untuk apa-apa report yang berlaku dalam Yang imbangkan lah sama ada daripada segi manajemen sekolah dan pelajar tu sendiri. Tak adalah berat. Saya rasa satu hal adalah sebab orang nampak kaunselor ni adalah pekerja di sekolah. Itulah. Tapi padahal sebenarnya lagi bagus lah kalau kaunselor tu adalah dari pihak ketiga. Sebab dia tak akan ada bias ni. Sebab masalahnya kalau kita report dekat guru kan, nanti guru macam ada rasa nak jaga nama sekolah. Jadi kalau kita ada pihak ketiga yang neutral, yang dapat menjaga kepentingan pelajar dan juga sekolah. Faham. Okay, untuk pengalaman Ain sendiri lah pada 2021 tu, dan harus teruk Ain kena masa tu. Daripada jenaka rogol tu dalam kelas, which is Ain hadap face to face, dengan yang Ain hadap secara online. Benda tu saya rasa sangatlah agak untuk umur Ain pada masa itu, sangatlah radikal lah serangan yang berlaku tu. Jadi Ain rasa bila benda ni berjadi dan menggegarkan institusi pendidikan Malaysia, Ain rasa sistem pendidikan kita sebenarnya melindungi mangsa buli ataupun hanya sekadar melepas batu di tangga? Memang melepas batu di tangga tu lah. Sebab kita tak ada apa-apa tindakan komprehensif yang dapat menjaga kepentingan mangsa buli tu. Even sekarang, baru tahun 2025 kita nak bincang pasal nak bawa akta anti-bully. Dan kita adalah antara negara yang paling terlambat dalam Asia Nusantara ni yang membawa mengetengahkan topik anti-bully ni. Jadi and masa tu juga kan Ain diserang online. Tapi macam kalau you fikir, kalau Ain tak pergi online, Ain nak pergi mana? Tapi kalau Ain pergi online, Ain kena cyberbully. Macam keliru kan? Jadi it's like sekarang ni kita ada satu sistem yang memaksa pelajar ataupun anak muda untuk membuka ruang kepada vulnerability atau serangan. Macam tu lah. Sebab Ain rasa macam kenapalah Ain sampai sekarang kan masih macam kiranya kenapa Ain dah lama, dah bertahun-tahun masih cakap lagi pasal masalah ni. Sebab daripada tahun 2021 tu sampai sekarang
tak ada apa polisi konkret ataupun tindakan yang komprehensif pun yang berlaku daripada masa kes Ain berlaku. Masih lagi sekarang kalau kita buat satu post viral lagi cepat. Kan banyak sangat kes buli yang di mana bila ibu bapa ataupun pelajar tu sendiri buat post online, baru cepat lah tindakan, laju cepat tak viral. Bukan kan, tapi kalau tak viral benda tak berlaku. Jadi tapi bila dah viral, you menyalahkan. Kata salah guna saluran. tiba-tiba you patut pergi saluran yang betul. Mana satu saluran yang betul? Okay. Berkait dengan hukuman atau orang cakap apa yang dia pembuli ni akan dijatuhkan hukuman bila mana kita dah tahu kesalahan tu. Adakah bila kita jatuhkan hukuman atau denda ke atas pembuli ni akan memberi pengajaran kepada pembuli ataupun hanya sekadar menjadikan isu yang lebih besar kepada mangsa, terutamanya kalau benda tu berada di luar autoriti sekolah. Yang benda ni orang confuse kerana budak tu budak sekolah, tapi hal ni kedua-dua pihak contohnya merupakan pelajar sekolah tersebut, tapi perkara berlaku di luar. Adakah benda ni akan? Sebenarnya walaupun berlaku di luar sekolah pun, sekolah harus mengambil tindakan lah kan. Tapi yang I fikir tentang apa jenis tindakan yang diambil tu, kita harus perincikan lah. Sebab sekarang ni kan ada orang yang cakap budak-budak sekarang tak cukup rotan lagi. Rotan kena guna rotan dia balik. So, barulah dia orang macam kiranya jadi baik balik. Tapi masalahnya mungkinlah dapat menakutkan buli tu sedikit kalau you rotan dia. Tapi biasanya kalau you guna keganasan untuk membalas balik apa keganasan yang telah berlaku, diorang akan belajar yang maksudnya macam kiranya keganasan ataupun rotan ni adalah cara yang bagus untuk aku buat orang ikut aku. Balas ganas. Jadi apa yang terjadi biasanya lah dalam kes macam ni, apa yang terjadi adalah diorang akan lebih pandai cover. Jadi sebenarnya benda kalau kita mungkin boleh macam beri authority balik, mungkin lah kita tengok, kita kena perincikan dulu sebab kenapa kuasa rotan diambil daripada guru pun sebab ada power of abuse juga kan. Jadi there is very very punya grey area dekat situ. Jadi that's why I risau, betul ke kalau kita bawa balik rotan ni akan menyelesaikan masalah ni. And then biasanya kalau kita tengok dalam budak-budak yang lash out ataupun bully ataupun yang menikam tu, biasanya diorang before this tak ada apa-apa pun perangai yang nakal. Faham? Jadi diorang biasanya yang bully ni adalah yang paling baik dalam sekolah. Jadi macam betul ke kalau yang merotan tu akan menyelesaikan masalah ni? Jadi kita kena mendidik diorang. Dan kedua, mungkin bolehlah kita bawa some kind of macam jenis punishment ataupun punitive based punya approach, tapi dia kena komprehensif. Sekali dengan intervensi, dengan apa yang kita lakukan jika dia berlaku. Tapi macam in this case, kita kena pastikan yang apa jenis macam punishment yang kita bawa tu tak boleh disalah guna. Betul. Itulah pada Ain. Faham. Sebab saya rasa sekarang pun rotan masih digunakan. Sebenarnya adik Ain pun kena datang sebab adik Ain pun cerita kena je rotan. Tapi just macam tak melebihi hak. Kalau you datang lambat sekolah pun you akan kena rotan. Sebab tu memang salah you mah. Jadi macam bila diorang cakap kan macam nak bawa balik rotan, I fikir macam nak bawa balik rotan macam mana? Macam you nak buat apa dengan rotan? Macam sebab budak-budak ni dia kan rotan setiap orang yang jadi macam what kind of like kita nak naikkan level rotan tu macam mana? That's why I rasa nak tengok rotan dengan tempat lain. Dia takkan nak kena rotan kat tempat lain daripada dia tak nampak strok tu untuk kembalikan rotan tu sebenarnya. Okay, macam kita tahu kan, setiap pelajar ni, orang cakap lah, kita bila lahir tu macam kain putih. Kita digorakkan oleh didikan ibu bapa sendiri kan. Tapi bila mana berlaku kes buli ni, mangsa buli tak berani pun nak cerita dekat parents. Satu saya rasa kemungkinannya sebab takut parents pergi serang sekolah. Yang I mean benda tu akan jadi makin besar isu. Tapi I rasa apa yang patut ibu bapa buat supaya dia anak-anak diorang ni kalau apa-apa terjadi, ibu bapa yang sebenarnya adalah jadi pelindung utama. Itu supaya anak diorang ni cari diorang untuk
orang kata safe space untuk ceritakan benda tu. Kadang-kadang nak pergi dekat kaunselor terus, budak-budak ni pun macam blur lagi nak cerita apa. So ibu bapa, jadi apa yang I rasa ibu bapa patut buat untuk jadikan diorang sebagai parents yang selamat untuk menjadi pendengar. Sebenarnya sebagai ibu bapa, kita boleh pertama sekali bincanglah pasal masalah-masalah ni dengan anak-anak kita kan. So ada parent yang rasa macam takut ataupun malu. Even macam benda yang macam pasal bully pun, atau pasal bully ataupun gangguan seksual pun, I rasa macam ibu bapa dah memang boleh cakap dah dengan anak sendiri. Oh, ni bully, jangan biar orang cakap pasal ni tentang you, jangan kalau sentuh yang macam kat sini tak selamat. Jadi memang parents ataupun ibu bapa boleh mulakan dengan pembincangan tu daripada rumah. And I rasa memang betul lah, especially sekarang kan kita ada banyak sangat influence dari banyak tempat-tempat yang berbeza. Influence sekolah, influence kawan, influence social media, influence game. Jadi parents memang harus mainkan peranan yang penting dalam mulakan perbincangan tentang macam mana nak pastikan diri kanak-kanak tu selamat dalam apa-apa jenis situasi pun. Tapi kenapa yang I letakkan lebih tinggi peranan macam sekolah atau sistem pendidikan tu adalah sebab kadang-kadang murid-murid ni mungkin ada yang tak ada parents, ada yang tak datang daripada keluarga yang harmoni, ada datang daripada broken family kan. Jadi apa sekolah tu, peranan dia adalah sebagai satu landasan yang adil untuk semua orang. Tak kisah you datang dari mana, you datang dari broken family ke, you tak dekat dengan your parents ke, parents you macam ni ke, tapi bila kat sekolah you tahu, you boleh beritahu dekat kaunselor you hadapi masalah ni. Jadi tu adalah sebab kenapa kami menitik beratkan dekat peranan sekolah. Tapi I rasa kepada kepada mana-mana lah parents yang tengah mendengar sekarang ni, it is really important you start talking about it with your children lah. Sebab kanak-kanak ni diorang memang secara semula jadi sangat curious kan. And kita ada macam dari social media pun, kita ada banyak sangat saluran untuk belajar ataupun diorang boleh search dengan senang. Betul. Jadi daripada mereka belajar benda-benda macam gangguan seksual ataupun bully ni daripada tempat ataupun saluran yang tak betul, lebih baik you bawa ataupun berikan informasi yang betul daripada parent tu sendiri. Jadi contoh macam kami kan ada macam modul sexual comprehensive, kita orang punya own modul yang ajar kanak-kanak tentang sentuhan selamat, apa itu hubungan yang sihat. Jadi contoh parents pun boleh macam datang beli buku tu ataupun dan ajar dekat kanak-kanak sendiri. Tapi kiranya kalau contoh anak tu sendiri, sebab kita fokus to the child kan, kalau anak tu sendiri tak ada ruangan yang selamat dekat rumah, macam mana kita nak adakan ruangan yang selamat tu dekat sekolah? So it's the other way lah, maknanya bukan semata-mata kita nak letak benda tu kepada parents ya, tapi kita fikirkan what if they don't have that privilege. And kalau ada anak-anak yang kurang, orang kata kurang luck lah, kurang bertuah, yang memang dah duduk dekat rumah anak yatim tu apa, diorang lagi lah, sebenarnya diorang lagi vulnerable tau. Yes. Faham. Okay, kalau macam daripada tadi Ain sebutkan tentang gangguan seksual di sekolah, gangguan seksual di sekolah, sehingga Ain kata lepas 30 tahun dan terbentuklah terguballah akta gangguan seksual ni yang diluluskan. Tapi ramai yang masih tertanya-tanya, sebenarnya sejauh manakah undang-undang ni boleh lindungi pelajar? Dan Ain sendiri pun pernah lalui benda ni kan. Ain lalui benda ni dan daripada perspektif seorang pelajar dan juga seorang aktivis lah. Macam mana Ain nampak akta ni boleh beri perlindungan kepada suara pelajar? Dan nak kalau gangguan tu sebenarnya datang daripada persekitaran sekolah sendiri, macam yang ni. Jadi sebenarnya I rasa akta ni memang akta yang bagus lah. Specifically untuk apa-apa mangsa yang melalui gangguan seksual. Sebab perbezaan dia daripada, so kita ada 3 saluran lah kiranya untuk mangsa-mangsa gangguan seksual untuk melaporkan kes yang berlaku kat diorang. Diorang boleh report dekat polis, diorang boleh report ataupun saman dalam mahkamah, dan mereka juga boleh report kepada tribunal. Jadi perbezaannya adalah kalau contoh report dekat polis, maklumlah kan, kadang-kadang you kena viral dulu. Bukanlah nak cakap macam institusi kita ni tak cukup kan, tapi macam ada beberapa jurang lah. Kiranya bila kita report dekat polis ni, kadang-kadang
kita disalah balik, ataupun mangsa tu rasa tak selesa. Dan especially kalau kita bincang kiranya dalam konteks ni kita cakap tentang kanak-kanak kan, macam mana, ataupun murid yang dalam sekolah. Jadi most of the time diorang nak pergi dengan jumpa polis pun tu dah takut. Jadi itu adalah saluran pertama. Saluran kedua adalah of course nak pergi saman dalam mahkamah. It is macam kiranya luar daripada fikiran kotak lah. Kalau dia banyak, you kena ada lawyer lah, you kena ada duit tau. You nak saman apa-apa orang kiranya dalam gangguan seksual. Dan gangguan seksual ni kiranya susah sangat nak didefinisikan dalam mahkamah tu sendiri. Dan terakhir sekali yang dibawa oleh Akta Anti-Gangguan Seksual ni, which is the tribunal. Jadi dalam dua-dua contoh yang I berikan masa awal tadi, mangsa punya identiti harus publicizekan. Jadi and you tahu kan, kalau kita dengar mangsa gangguan seksual ni, mesti kita ada tanya, dia bakal jawab apa, dia buat macam mana, apa salah yang mangsa ni buat yang dapat yang macam kiranya menjadikan benda tu berlaku kat dia. Tapi tribunal ni memberi ruang kepada mangsa untuk memastikan yang identiti dia masih dijaga. Jadi dia private. Dan juga dalam tribunal tu sendiri akan ada beberapa juri, dan at the end of the day pelaku tu dia akan kena bayar beberapa wang pampasan lah kepada mangsa gangguan seksual ni tentang apa yang berlaku. Tapi you dengar kan, pampasan, lepas tu kena report, macam like how relevant benda tu untuk pelajar kat sekolah. Sebab kalau you dalam sekolah, you bukan looking for pampasan pun. And then you dalam sekolah tu sendiri macam kiranya susah untuk you pergi ke tribunal tu dengan membuat report. Tapi I rasa macam tribunal tu is really really good untuk macam yang dah dewasa. Sebab you boleh ambil tindakan sendiri, you dapat wang pampasan, you tak payah announce yang you kena gangguan seksual tu sendiri. Tapi kalau dalam sekolah, it is something that is macam kiranya jauh kan, terlalu susah untuk pelajar tu pergi report. And lagi satu lah kan, kalau dia berlaku antara kanak-kanak dan kanak-kanak, belajar lain. Kalau berlaku dengan cikgu, seorang pekerja kerajaan, lain juga. Jadi that's why I rasa macam kiranya kita punya undang-undang sekarang memang kita dah improve daripada kes yang berlaku daripada 2021, tapi masih ada ruang untuk kita memperbaiki. Jadi sekarang that's why I rasa sedih lah, sebab ramai yang masa ni rasa terpaksa untuk pergi online. Lepas tu nak macam, and kita punya sebagai satu masyarakat pun kita ada, kadang-kadang kita anggap gangguan seksual ni sebagai satu perkara yang mengaitkan. Jadi that's why it is so difficult lah, I feel sekarang ni masih lagi untuk masa gangguan seksual dapatkan pertolongan ataupun apa-apa protection lah. Senampaklah sekarang ni gerakan Sekretariat Kes Selamat ni nak perkemaskan apa yang dah diajukan. Sebab kalau sekadar ada tapi tak digunakan, tak direaliskan secara penuh, benda tu seakan macam boleh saya katakan benda tu sebagai melepaskan mata dia juga lah. Okay. Jadi macam yang kita tak bincangkan tadi lah kan, Ain dah hantar memorandum kepada Menteri Pendidikan. Tapi reaksi awam sama ada online, offline, tapi yang saya rasa sangat dibicarakan banyak adalah dekat X lah. Okay, Ain ada menerima kecaman juga bila hantar memorandum tu. Ada juga yang menyokong dan keluar macam-macam. Ada isu tambahan macam, okay, isu rotan ni macam yang sebutkan, tuan ni kena dikembalikan apa-apa semua ni. Jadi adakah sekarang Ain rasa orang lebih berani untuk bersuara? Orang lebih berani untuk bersuara, nak bincang tentang gangguan dan keselamatan, ataupun masih ada yang rasa macam isu ni tak penting and diorang rasa benda tu tak perlu nak bersuara pun, atau takut nak bersuara? Sebenarnya kan, I rasa kita punya masyarakat dah lebih macam regresif. Sebab I tengok macam ramai yang sebab bila kita tengok akar kenapa diorang rasa kita kena bawa rotan tu kembali, ialah at the end of the day, you sebenarnya menyalahkan murid tu. Murid tu yang salah, therefore kita kena rotan dia, lepas tu semua masalah akan selesai. Jadi macam kiranya I rasa sedikit susah lah untuk betul-betul memperjelaskan apa yang Ain dan kawan-kawan Ain daripada Sekretariat Sekolah Selamat ni cuba bawa. Sebab ada yang fokus kata kami dipolitikkan lah, ada yang kata Ain ataupun memang fokus kepada Ain sebagai muka tu sendiri. Padahal benda tu bukan tentang Ain. And sebenarnya you don't have to be anyone untuk cakap yang gangguan seksual dan bully dan
pembunuhan tak patut berlaku dalam sekolah kan. Jadi tapi Ain rasa sebenarnya sangat berterima kasih sebab memang ada sokongan yang kuat jugalah. Sebab Ain rasa kalau tak ada sokongan yang kuat, kami sebagai Sekretariat Sekolah Sarawak pun tak akan berdiri depan parlimen masa Ain bergerak tu sedang itu. Takkan bergerak macam tu sekali sebab masa tu kena ada yang buat research tentang apa yang kami mahu tuntut, kena ada yang menggerakkan orang muda untuk datang turun parlimen, kena ada Menteri Pendidikan yang sanggup turun terima memorandum kami. Jadi Ain rasa memang kiranya kita ada nampak dua sisi yang sangat kuat bersuara. Ada yang tak agree, ada yang agree. Tapi Ain harap lah yang despite all of that, I think sebagai generalnya, semua orang memang wants sekolah yang lebih selamat untuk semua. Cuma mungkin ada yang tak setuju tentang macam mana kita nak buat sekolah lebih selamat. Tapi Ain rasa kita boleh refer balik terhadap macam fakta. Kita boleh refer balik terhadap statistik. You tak payah suka Ain. You boleh baca apa yang Ain bawa. You boleh agree benda tu factual tak? You boleh agree benda tu ada asas tak? Tu je. Okay. Jadi, bila kita bercakap tentang peranan sekolah dan juga pelajar ni, kita orang kata tengok sekeliling. Sekarang ni adalah zaman media sosial. Okay, di mana platform X, TikTok, sekarang ni famous dengan Threads. Ya. Kan? Jadi adakah Ain rasa ruang ni pun boleh digunakan untuk mendidik tentang empati dan juga keselamatan pelajar sendiri? Sebab ataupun sebenarnya online ni ataupun social media ni dah jadi normalisasi bully. Sehingga tercetusnya bully cyber. Sebenarnya kan apa yang Diana bawa ni macam is satu soalan yang Ain sedang macam fikirkan jugalah. Sebab macam salah satu antara approach yang kerajaan kita nak bawa adalah kita terus ban social media untuk yang bawah 16 tahun. Sebab dia kiranya kita nak cakap social media ni adalah satu sebab ataupun punca kenapa perangai-perangai bully ataupun keganasan ni berlaku dalam sekolah. Tapi Ain macam fikir macam ni lah. Kalau tak ada social media ni, Ain kita tahu tak pasal isu-isu yang berlaku ya. Jadi macam kiranya macam social media ni adalah satu alat saja. Kita harus didik anak-anak kita macam mana nak guna dengan berhemah, macam mana nak sebab imagine kan ada yang cakap budak-budak kita ni macam diorang tengok diorang tengok TikTok banyak sangat, diorang tengok Threads banyak sangat, jadi sebab itulah diorang jadi makin ganas dalam sekolah ni. Tapi kalau Diana dengan Ain kan, kita tengok kita tengok ads, tiba-tiba nampak satu keganasan, nampak satu video yang violent, tiba-tiba kita ada rasa tak nak buat macam tu dekat orang? Tak ada say. Jadi sebenarnya bukanlah tentang social media, tapi apa jenis prinsip yang kita tengah membina dalam anak-anak kita sekarang ni. Dan tu bermula dari rumah, tu bermula dari sekolah. Jadi macam Ain rasa kan, macam kalau kita nak terus ban social media daripada anak-anak kita tu, kita macam kita tidak betul-betul selesaikan masalah yang daripada awal. Kita nak compare dengan Australia, sebab Australia pun nak ban social media bawah 16 tahun juga kan. Tapi social media dia punya sistem pendidikan macam mana? Sebab you nak limitkan kita punya anak-anak daripada all of this macam sebab internet is like macam akhirnya one of the biggest source of information yang kita ada yang free. And then mungkin Australia boleh buat tu sebab dia ada satu sistem pendidikan yang kuat. Tapi kalau kita ada sistem pendidikan yang dapat menampung benda tu, kiranya sebenarnya kita macam melumpuhkan anak-anak kita. Dan kita tak selesaikan pun masalah tu. Sebab before social media pun dalam ni bukan tak ada bully. Ada je. I rasa memang sebenarnya banyak. Tapi sebab social media ada, kita tahu tentang benda ni berlaku. Jadi, itulah macam I response terhadap that problem is the fact that social media ni mungkin adalah satu amplifikasi saja tentang minda masyarakat kita sekarang ni, tentang prinsip yang kita tengah bina dalam anak-anak kita sekarang. Okay, saya rasa ini adalah soalan yang sangat penting lah. Kalau kita perhatikan, setiap kali macam isu hari tu, isu bunuh, isu rogol, isu yang budak videokan dia orang merogol, orang belajar tu, banyak maklumat yang tak sahih. Banyak sangat misinformation yang mengakibatkan pergaduhan antara netizen dan netizen.
So benda tu dah jadi daripada situasi yang sebenar, dah diputarbelikkan menjadi satu hal yang orang kata dah jadi isu yang lain pula. Bila mana dah banyak sangat pandangan. Jadi bila mana benda ni dah tersebar dan dah dibicarakan daripada golongan muda sehingga ke warga emas pun ada yang bicarakan tentang hal ni. Apa pandangan Ais sebenarnya terhadap situasi ni? Sebenarnya kita kena ada satu form of digital literacy lah. Sebab memang kalau lah kan kita tak dapat macam mengidentifikasi apa tu berita betul, berita tak sahih. Macam mana lah kita nak hidup dalam dunia AI nanti? Ya. Dunia macam nanti akan ada gambar dengan video yang you tak dapat asingkan. Oh, benda ni betul ke? Benda ni tak betul. And sekarang kita dah dapat tengok dah that effect kan. Jadi macam tapi macam Ain pun sebenarnya ada experience personal lah tentang benda ni juga. Masa tahun 2021 tu, tiba-tiba kan ada seorang ni dia keluarkan satu kronologi kes Ain. Tapi semuanya tak betul. Mana lah dia dapat informasi ni? Macam kiranya macam kita memang tak boleh percaya benda tu dengan buta-buta saja. Kita kena, bila kita nampak satu berita tu, kita kena tengok macam berita lain sahih ke tak. Ya. So sekarang ni lagi dengan artificial intelligence kan, kita ada yang macam ada orang yang share benda dia macam generate daripada ChatGPT. Kita lepas tu bila check benda ni tak betul. Jadi macam kita and then sebab tu lah yang rasa kenapa kita nak macam ban benda ni terus daripada anak muda kita akan lebih mengamplifikasikan benda ni. Diorang takkan dapat identify. Diorang takkan dapat membezakan apa tu betul, apa yang tak betul. Jadi apa yang kita perlukan at the end of the day is pendidikan. Tapi sekarang ni kalau kita cakap tu macam warga emas for it kan. Jadi I think sebagai masyarakat kita kena lebih cakna lah apa jenis berita yang kita tengah kongsikan ke orang lain ni. Ya, saya rasa sebab tu podcast Borak Kopi ni diadakan. Sebab tu tagline kita waspada dengan apa anda percaya. Okey, jadi macam baru-baru ni kita dah digemparkan dengan satu berita yang saya memang mengerikan di mana pelajar bunuh pelajar dalam toilet di sekolah. Okay, bila benda tu jadi dan difahamkan perbuatan kejam tu sebab kena reject daripada percintaan. Dan daripada bapa kepada si pelaku sendiri pun cakap anak dia adalah seorang yang introvert. At least untuk dia melakukan sampai ke tahap tu macam tak logik dia. Anak ni purchase senjata tu daripada Shopee. Okay. Jadi pada pandangan Ain lah. Dan benda ni pula diorang katakan dalam penyiasatan tu benda ni berlaku disebabkan ada unsur keganasan yang diorang selalu tengok dalam permainan video dan juga media sosial. Jadi pada pandangan Ain, adakah wajar kalau penggunaan social media ni dihadkan? Nak kerajaan baru keluarkan kenyataan kan? Yang macam Ain katakan tadi, kita nak hadkan penggunaan social media kepada 16 tahun. Jadi sebenarnya Ain rasa at the end of the day this is macam mana kita utilisasikan satu alat tu lah kan. Sebab kalau kita nak cakap macam social media ni bahaya, dia cakap pisau tu bahaya tak? Pisau tu bahaya kan? Tapi tak adalah you bagi pisau kat semua orang. Dia ambil, dia tikam mana orang. Tak ada pisau tak masalah pula. You perlukan pisau untuk memasak. Pisau tu adalah satu benda yang bahaya. Tapi kiranya it is useful, right? Jadi kalau you nak ban benda tu, jadi macam tu lah. Tiba-tiba ada tikam, ada banyak kes tikam yang berlaku. Lepas tu kita nak ban ke penggunaan pisau tu sendiri. Obviously bukan macam tu kan? Jadi that is how I think about the issue of the social media jugalah. I rasa sebenarnya dengan especially yang specific case tu kan, dia sekarang ni still under investigation lah, whether betul ke tak dia pergi confess with that girl. Tapi I know for a fact yang dia memang ada perasaan for that girl. Jadi sekarang ni, and kalau you notice banyak dari macam case-case macam ni adalah kiranya dia ada influence daripada social media. Tapi Ain cakap tadi kan, dia satu amplifikasi dia. Jadi macam social media tu is just amplification untuk apa yang you dah percaya awal-awal. Kalau tu macam imagine kita guna social media bertahun-tahun, tak ada pun kita jadi macam tu. Jadi pada Ain memang kat sekolah tu pun sendiri kita kena ajar diorang apa yang selamat. And Ain pun lagi satu fikir tu adalah satu peranan untuk kaunselor lah, memainkan peranan dia untuk ada satu intervensi dengan pelajar tu sendiri.
Macam mungkin masa tu dia, sebab ada banyak sangat peluang untuk intervensi, I percaya. Sebelum benda tu even happen. Tapi that's why lah I fikir macam kiranya kita nak hadkan social media ataupun hadkan game. Benda tu adalah perkara yang I rasa satu tindakan yang terburu-buru lah. Sebab kita dah cakap pasal benda ni macam dari 4 tahun lepas. I mean, tapi masalahnya dah lama dah, bertahun dulu dah. Jadi kalau macam bila tiba-tiba sekarang ni benda ni dah berlaku, baru kita nak ban ni lah, ban tu lah. Tapi apa yang akan terjadi kalau kita dah ban semua benda ni, tapi masalah keganasan tu tak berhenti pun. Tiba-tiba sekarang kita ada satu kumpulan anak muda yang lagilah repress, yang lagilah oppress, yang tak ada ruang nak pergi social media pun, yang tak boleh main game. Bukankah benda tu akan jadi lagi bermasalah? Sebab at the core of the issue, masalah emosi diorang ni masih tak diselesaikan. Jadi pada saya macam that is the macam kita tak boleh ada polisi-polisi yang terburu-buru macam ni lah. And then I think yang recently ada juga satu kes yang tak selain dia masih bawah 12 tahun yang dia pergi kelar adik dia sebab main Roblox tu kan. Sebenarnya kalau kita tengok Roblox ni pun dia adalah satu developmental games juga. Dia adalah satu sebenarnya benda yang baik juga, tapi sebab prinsip-prinsip tu tak ada. Jadi anak-anak kita tak dapat diletulkan dengan betul. Jadi masalahnya bukanlah game, bukanlah social media, dia hanyalah amplifikasi terhadap pendidikan yang tidak komprehensif yang kita ada sekarang. Faham. Dan bila mana kita bercakap tentang social media kan, teknologi tu bergerak. Teknologi kita diperbarui setiap 7 saat. Kalau dah hype kan social media ni pada umur 16 tahun, and then nanti dah diorang 17 lah bagi ke macam mana kan? Macam orang kata untuk development as a student sendiri pun mungkin akan terganggu kalau benda ni memang betul-betul dilaksanakan. Okay, selain daripada isu pembunuhan tu, isu hangat yang kita katakan juga pada hal tentang isu rogol yang mana berlaku di Melaka kalau saya tak silap, dan benda tu siap rakam. Benda tu dah merakam dan dijadikan bahan hiburan. Dan satu benda yang viral tentang isu tu adalah bila mana Menteri Pendidikan memberi pandangan bahawa mereka ini masih dibenarkan untuk menduduki peperiksaan SPM. Pada pandangan Ain, adakah tindakan itu wajar ataupun sebalik? Jadi Ain rasakan untuk Menteri Pendidikan pada masa tu mungkin dia tersilap cakap lah kan, sebab patutnya memang pendidikan tu adalah hak untuk semua orang kan, even kalau kiranya orang yang dalam jubana pun diorang akan ambil SPM. Tapi you sebagai Menteri Pendidikan ataupun sebagai guru, kita ni ada satu tendensi untuk lebih fokus kepada pelaku dia and kesejahteraan pelaku. Jadi itulah yang I rasa kenapa orang marah sangat. Sebab patutnya kita fokus kepada kesejahteraan mangsa. Apa jadi dengan mangsa? Mangsa okey tak nak ambil SPM? Jadi I rasa benda tu adalah sebenarnya masalah yang dari segi percakapan je lah. I rasa memang untuk pelaku tu dia kena ambil SPM juga, sebab kalau you tak ambil SPM, you tak ada peluang untuk memperbaiki diri pada masa depan. You akan jadi macam kiranya you nak jadi apa, you akan terpaksa, you tak ada peluang pekerjaan, you akan terpaksa buat lagi banyak kiranya gejala sosial lah kan, sebab you tak ada peluang untuk reform. Tapi I rasa at that time she shouldn't have talked about that. She should have focused on the mangsa. Sebab that is the problem sekarang ni, which is kesejahteraan mangsa tu tidak dititik beratkan. Faham. And maybe wartawan pada ketika itu memang buat isu dengan lain. Maybe adalah hal-hal. Okay Ain, sekarang kita dah masuk kepada segmen agree to disagree. Dalam segmen cepat agree to disagree ni, Daina akan bacakan satu kenyataan dan Ain akan jawab sama ada setuju atau tidak dan kenapa. Okay, masalah disiplin berlaku disebabkan kelemahan peraturan sekolah. Setuju atau tak? Separuh setuju. Sebab I rasa macam apa yang I titik beratkan adalah peraturan sebagai satu reaksi kepada kes bully ataupun kes gangguan seksual, tetapi juga harus ada pendidikan sebagai intervensi supaya gangguan bully ataupun gangguan seksual tidak berlaku pada masa yang pertama sekali. Okey. Yang kedua, pelajar yang dibuli perlu lebih berani bersuara dan tidak bergantung sepenuhnya kepada pihak sekolah. Tidak setuju. Sebab pertama sekali,
Ya, pelajar yang dibuli harus berani bersuara, tetapi sekolah harus memainkan peranan supaya memberi sokongan kepada pelajar yang dibuli. Yang ketiga, hukuman keras adalah cara paling berkesan untuk hentikan masalah disiplin. Tak setuju. Sebab macam yang Diana mention tadi kan, even dengan pelajar yang menikam tu, dia introvert. Tak pernah ada masalah disiplin. Jadi macam mana you nak hentikan intervensi dari segi tu, dari segi satu hukuman. Jadi kita harus ada satu approach yang komprehensif. Ada hukuman dan juga ada pendidikan dan juga ada intervensi dari segi psikososial. Okey, media sosial memburukkan lagi budaya buli dalam kalangan pelajar. Ya, media sosial adalah satu amplifikasi. Namun, jika kita ada satu pendidikan yang konkret dan juga yang komprehensif dalam mengajar dan membina akhlak dan adab yang baik dalam pelajar-pelajar kita, tak kisahlah you tengok apa pun kat media sosial, you tak akan jadi macam tu. Isu buli tidak akan selesai selagi masyarakat masih anggap ia perkara biasa atau sekadar gurauan. Setuju. Okey, sekarang kita masuk dekat rapid fire question. Saya akan tanya soalan cepat. So, Ain kena pilih satu je ataupun Ain kena gerak hati. Means, kalau dia tu bersifat soalan, Ain kena jawab secara cepat lah. Okey. Kalau satu perkataan yang terlintas, kalau dengar perkataan buli. Reformasi. Kalau nampak seseorang dibuli, tindakan pertama yang patut kita buat. Tolong. Role model atau tokoh yang anda rasa berani bagi kesedaran tentang isu buli. Orang muda. Okay. Kalau anda diberi kuasa sehari, apa satu polisi yang anda akan laksanakan untuk wujudkan sekolah selamat? Pendidikan komprehensif, reproduktif dan sosial. Okay. Lagu atau filem yang anda rasa paling menggambarkan perjuangan lawan buli? Filem apa filem anti-bullying? Ya, I tak dapat fikir lah. Tapi I rasa setakat ni filem-filem yang ada di I rasa mungkin yang satu kat Malaysia ni. Dia bukan filem lah, dia satu series. Ni yang 16. Apa lagu ni? Ya, Berjangka. Bukan yang saya lagi. Cahal. Ya, nama kan pendangu ya. I rasa Projek High Council tu sebenarnya adalah satu series yang menunjukkan isu reggae ataupun reality sebenar dalam asrama kita. Tapi macam sayang lah kan, ramai yang pelajar yang tengok rasa macam cool pula. Padahal I rasa patutnya benda tu jadi satu gambaran tentang isu-isu sosial yang berlaku dalam sistem pendidikan kita. Okay, dia sebagai penutup soalan terakhir untuk Ain. Kalau Ain diberi peluang bercakap terus kepada pelajar, guru dan juga ibu bapa kat luar sana, apa satu pesanan Ain yang anda nak sampaikan tentang usaha kita untuk basmi isu ni dan wujudkan satu sekolah yang selamat di Malaysia? Jadi sistem pendidikan adalah satu tunjang belakang negara. Kalau kita tak dapat memastikan sistem pendidikan kita selamat, macam mana kita nak pastikan suasana dan institusi lain dalam negara kita selamat? Jadi untuk ubah negara jadi lebih progresif dan dapat membina anak muda yang lebih bersuara, yang lebih berani, yang lebih confident, kita harus memastikan sistem pendidikan kita dapat diubah. Dan itu adalah usaha sejagat daripada bukan saja anak murid, tapi daripada guru dan juga ibu bapa. Okey, terima kasih Ain. Jadi episod hari ini mungkin buka mata anda di rumah tentang realiti bully, realiti gangguan seksual yang sebenarnya kita nak straightforward kepada isu sekolah selamat. Jadi terima kasih kepada panel kita pada hari ini, Ain Husniza, atas perkongsian yang saya rasa cukup membuka mata kita. Nak kalau kita nak enlighten tentang memorandum yang telah dihantar. Jadi untuk anda di rumah, sama ada mangsa, pemerhati atau rakan, mari kita semua bertindak bijak, menyokong antara satu sama lain dan hentikan budaya buli dari terus berlaku. Untuk pendengar Borak Kopi, kalau anda setuju atau tak setuju, boleh komen dan share pandangan anda. Jangan lupa untuk follow kami di YouTube untuk episod akan datang. Bye, jumpa lagi.